perhatian kepada seluruh rakyat. Sistem keselamatan negara telah ditembusi. Semua rangkaian komunikasi kini berada di bawah kawalan kami. Ini bukan latihan. Ini bukan gangguan teknikal. Segala data, segala rahsia kini telah didedahkan. Kerajaan telah gagal melindungi anda. Apa yang akan berlaku jika keamanan negara tergugat? Keselamatan negara bukan tugas seorang wira. Ia lahir daripada tanggungjawab setiap rakyat. Tidak kira siapa kita, tidak kira apa pekerjaan kita. Kerana negara yang aman bermula dengan kita. Keselamatan negara, tanggungjawab bersama.